Korang selalu pakai kasut yang sama lari hari-hari. Hati-hati, itu punca kaki korang cepat sakit. Sebelum saya kongsikan cara shoe rotation yang betul, korang kena follow kita dulu geng. So geng, jom. Shoe rotation maksudnya korang berlari menggunakan kasut yang lain ketika nak buat larian yang berbeza. Itu bukan gaya, tapi strategi. Yang pertama adalah rotation basic. Rotation basic ni adalah korang mempunyai dua kasut yang berbeza. Yang pertama, korang ada kasut daily run yang korang boleh pakai untuk buat larian easy run hari-hari. Satu lagi, korang ada kasut untuk tempo. Kasut untuk tempo ni korang boleh push untuk buat speed, korang nak rasa lebih responsif ketika korang berlari. Rotation yang seterusnya adalah dipanggil rotation ideal. Rotation ni korang ada 3 kasut yang berbeza. Apakah 3 kasut yang berbeza tu? Yang pertama adalah kasut easy run untuk cushion. Kasut yang kedua adalah kasut untuk speed work, korang nak boleh pakai buat tempo ataupun interval. Dan satu lagi kasut adalah kasut untuk buat long run. Yang ni kalau korang nak lari full marathon, half marathon, korang pakai kasut ni. Dan satu lagi adalah rotation elite. Yang ni korang ada 4 kasut geng. 4 kasut tu adalah kasut macam biasa, korang akan pakai kasut untuk easy run. Yang kedua kasut untuk buat speed work. Yang ketiga kasut untuk buat long run. Dan yang terakhir adalah kasut race day. Kasut ni korang kena pakai kasut yang ada carbon plate, yang di mana korang boleh push korang punya speed ketika korang nak masuk event running. Kesilapan yang ramai runners buat adalah korang pakai satu kasut ni untuk fokuskan untuk semua benda. Sebenarnya kasut pun perlukan rehat geng. Jadi korang ada berapa kasut yang nak boleh buat rotation ni? Cuba korang komen kat bawah. Jadi yang mana berminat untuk dapatkan kasut-kasut ni, korang boleh datang ke SMT Sport Kuala Terengganu atau beli secara online.